Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Amir. So nanti saya akan present report saya lah, report analisis persaingan Telegram. So saya start tujuan untuk analisis kedai persaingan kita ni. So kita dapat tahulah kita punya market kita orang dan skop dan apa customer yang dapat. So dengan ini kita dapat tahu kelemahan dan kelebihan dan kekurangan kedai kita dan kedai lain. Okay, so saya start dengan kedai pertama lah, iaitu kedai A. So kedai A ni merupakan kedai repair phone. So saya start dengan dia punya environment. Untuk environment, saya dapati bila saya masuk kedai tu, suasana dia agak sunyi, senyap. Dia ada lagu macam lagu background dipasang, dan juga customer pun kurang. Saya masuk 2 kali sebenarnya. Anggaran saya adalah kosong hingga ke 2 orang lah sebenarnya. So untuk customer service, employee kebanyakan tidak melayan lah, tidak disambut. So sekiranya kalau saya masuk kedai tu, saya tidak disambut, dan sekiranya saya untuk sekiranya saya nak bertanya soalan, mereka baru menjawab lah apa kehendak saya. So seterusnya saya pergi kepada repair diorang lah. So untuk repair diorang, saya menanya 2 device. Yang pertama iaitu Vivo Y20. Untuk Vivo Y20, saya menanya harga untuk menukar LCD. So untuk menukar LCD Vivo Y20, dia dapat 2 harga lah, iaitu 150 dan 180 yang ori punya. So untuk estimate repair, mereka dapat menjawabkan dalam 30 minit hingga sejam. Itu atas kalau ada barang atau tidak jugalah. So kalau tak ada barang, mereka perlu order dulu daripada supplier diorang. So itu akan mengambil masa dalam lebih dari sejam atau sejam setengah lah. So untuk device kedua, saya menanya iaitu iPhone 11. Untuk iPhone 11 saya tanya harga kos untuk tukar bateri lah. Untuk tukar bateri, dia hanya ada untuk bateri no health saja, no health. So untuk bateri no health tu, mereka memberi harga dalam 150. So seterusnya saya dapati yang untuk produk mereka tidak mempunyai banyak produk lah. Produk fokus pada telefon. Kebanyakannya juga barang-barang yang essential seperti wayar, kabel USB, kepala charger dan tempered glass. Okey, saya teruskan kepada kedai B. So kedai B ni merupakan kedai aksesori lah. So kedai aksesori ni dia tidak mengambil repair phone, tapi kedai ni fokusnya kepada aksesori mobile, dan mereka punya banyak lah dalam bidang itu. So yang first saya dapati, kedai itu banyak lah dia punya dalam casing phone dan cover phone. So dalam casing phone tu saya dapat anggaran dalam 15 ke 20, depend kepada model dan dia punya brand lah. So kedai tu juga dia banyak fokus pada aksesori gaming phone jugalah, macam earphone, earbud, headphone, yang untuk gaming tu dengan sleeve, dengan controller untuk gaming phone lah. So untuk earphone, saya dapati yang harganya vary pada dalam 20 hingga ke 50. So untuk kepala charger, untuk aksesori phone seperti kepala charger dan USB kabel, saya dapati yang mereka punya banyak variety barang yang branded dan high quality. So untuk yang kabel, yang paling
Yang paling rendah saya dapati harga dalam 15, dan paling tinggi sehingga ke 30 lah, 35. Untuk kembali saja pula saya dapati bahawa harga dia agak tinggi juga untuk high quality, daripada 25 hingga ke 35. So untuk suasana kedai tu agak meriah. Dapati saya masuk dengan suasana yang ada lagu dan tenang, cerah, dan employee sana pun agak saya disambutlah. Bila saya masuk, semua customer menyambut saya dan menanya apa kehendak saya mahukan. So mereka akan ikut saya, dan sekiranya saya menanya di mana barang yang saya perlukan, mereka akan menunjuk di mana barang itu. Okey, seterusnya untuk customer pun saya anggaran dalam 10 lah, kosong hingga ke dalam 5 orang lah. Itu depends pada masa dan hari. Okey, seterusnya kepada kedai C. Saya terus kepada kedai C. Kedai C iaitu kedai aksesori juga. Tapi kedai ini dia merupakan satu kedai repair. Tapi setelah saya melewati sana, saya dapati bahawa kedai berikut tidak mengambil repair, dan dia fokus pada menjual aksesori lah. So untuk aksesori pun mereka agak kurang. Saya dapati kebanyakannya casing phone lama. Casing phone lama dari Samsung, model Samsung lama hingga ke Nokia. So untuk casing, saya dapati harga casing di kedai sana hanya dalam 15 ke 20 lah. So kedai situ juga ada banyak headphone dan earphone. Untuk earphone, kebanyakan harga dia range daripada 10 hingga ke dalam 15. Dan untuk wire kabel pula, saya dapati juga ada wire kabel yang high quality, yang original, dan juga yang kabel standard lah, daripada RM5 hingga ke 30. Dan untuk kepala charger saya dapati ada juga yang high quality dan yang branded, yang original, daripada 30 hingga ke 50. So untuk suasana kedai itu agak senyap, dan dia agak sunyi, gelap. Saya dapati saya disambut daripada employee dia dan ditanyalah apa yang saya nak, dan mereka akan tunggu di customer jika saya nak sesuatu daripada kedai mereka lah. So untuk seterusnya, saya akan sambung kepada kedai D. Kedai D ni kembali balik pada kedai repair phone lah. So kedai repair phone ni dia mana fokus pada repair phone. Untuk saya start dengan dia punya suasana ni memang agak sunyi, dan customer pun tidak banyak. Selama ni saya pergi dalam 2-3 kali, saya dapati customer ni hanya dalam kosong hingga dalam 2 orang lah. So untuk servis juga tidak agak meriah. Saya tidak disambut, dan saya memanggil diorang untuk meminta servis daripada diorang lah. So untuk repair saya dapati saya start dengan device satu lah, Vivo Y20. Untuk Vivo Y20 saya tanya untuk tukar LCD. So untuk tukar LCD saya dapati harga ni start daripada 180 lah. Dan untuk battery sebenarnya untuk device kedua, iaitu iPhone 11. Untuk iPhone 11 saya tanya untuk harga tukar bateri. So untuk tukar bateri ni dia ada 3 harga lah, bermula dengan 230. So untuk 230 tu dia beritahu bateri yang biasa dan tiada bateri khas lah. Untuk yang ada bateri khas harganya 250, dan yang paling tinggi iaitu 440, iaitu bateri Apple Genie lah, yang ori lah, iaitu 440. So untuk estimate juga dia dalam 30 minit hingga sejam.
Dan cara mereka beritahu, explanation diorang agak jelas, lancar, dan saya dapati mereka merujuk semua harga ini dalam database dalam PC lah. Okey, seterusnya untuk kedai E, iaitu kedai lahir yang saya buat dalam analisis persaingan ni. So untuk kedai E ni, iaitu kedai, saya mencari kedai serbaguna lah. Kedai serbaguna ini mempunyai banyak barang seharian serbaguna untuk banyak customer lah. So saya dapati untuk grafik customer, saya dapati kedai ni memang banyak, daripada range daripada 5 orang hingga 10 orang hingga ke 10 ke atas, 15 ke atas. Dia depend kepada hari cuti dan masa. So untuk suasana memang agak meriah sebab banyak orang. Dan saya dapati memang mereka selalu memasang lagu yang rancak, so suasananya agak tidak sunyi. Dan untuk servis, customer service mereka akan menyambut customer sekiranya mereka tidak busy. Selalunya selalunya employee daripada cashier akan menyambut lah sekiranya mereka tidak busy. Sekiranya mereka busy ada customer lain, mereka akan melayan customer ikut. So untuk produk telefon, banyakkan ni mereka ada produk saya, tapi untuk produk telefon mereka fokus pada casing dan wire dan budget lah. So saya start dengan casing dulu. Untuk casing saya dapati harga daripada RM13 ke RM27. Dan saya dapati kebanyakannya model daripada model untuk Apple iPhone lah. So untuk earphone kedai berikut pun fokus pada earphone lah. Earphone saya dapati harga ni daripada RM5 ke RM10. Untuk kabel saya dapati memang banyak harga yang rendah, yang kualiti, dan harga yang standard lah, yang biasa. So untuk yang biasa saya dapati dalam RM5 hingga ke yang kualiti tinggi dalam RM20 lebih. Untuk kepala charger saya dapati juga kedai berikut mempunyai kepala charger yang high quality lah, daripada RM25 hingga ke RM35. So saya rasa saya dah menjelaskan kelima kedai persaingan kedai inilah. So setelah saya menganalisis kelima kedai ini, saya dapati bahawa memang kebanyakan kedai repair harga kami tidaklah setara yang tinggi, dan cara dan masa yang diambil untuk repair juga tidaklah setara, dalam 30 minit hingga sejam. So 30 minit sejam juga dia ikut atas situasi lah, sekiranya kalau kedai berikut ada barang atau tidak. So kalau tidak ada barang, mungkin masa itu akan berlanjutan lah. So untuk produk kedai repair ini, saya dapat juga kedai-kedai yang lain untuk aksesoris seperti wire dan kabel dan kepala charger. Kebanyakan ni harganya memang tidak setara, kecuali yang high quality dan branded yang saya cakap sebelum ni lah. So untuk kelebihan kedai lain, saya dapati kedai aksesoris seperti kedai B. Kedai berikut punya lagi banyak lah variety pada aksesoris telefon, daripada kepala charger, USB kabel dan casing phone lah. Saya dapati bahawa sebenarnya dia banyak yang high quality dan branded. So saya tahu yang saya menganalisiskan bahawa sebenarnya mereka banyak dapat sales daripada menjual aksesori berikut lah. So untuk repair juga,
Repair juga, saya dapat analisis memang tidak sama, memang sama saja. Dan conclusionnya, secara conclusionnya, untuk penutup, memang harga repair dan servis repair servis lain saya dapati tidak setara. Dan untuk customer service juga, customer service memang berlainan lah mengikut kedai yang saya cakap sebelum ni. So untuk kedai A dan kedai A, kedai D, kedai A dan kedai C lah yang tidak disambut. Kebanyakan majoriti yang saya analisis disambut dan dilayan secara baiknya. So untuk persekitaran kebanyakan ke 5 phone saya dapati, ke 5 kedai saya dapati yang mereka ketiga tu memasang lagu lah untuk memberi suasana yang meriah dan ceria dalam kedai diorang. So dalam kedai lagi yang lain tu saya dapati memang kedai dia agak suram dan tiada customer yang banyak. So saya rasa itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.